Suasana sebuah majlis berbuka puasa baru-baru ini bertukar menjadi momen yang sangat manis apabila Ahli Parlimen MUA, Sheikh Saddiq Sheikh Abdul Rahman, membuat satu kejutan istimewa buat penyanyi dan pelakon terkenal, Bella Astila. Kisah ini bermula apabila kedua-dua mereka hadir sebagai jemputan dalam sebuah acara berbuka puasa yang dihadiri ramai tetamu. Pada awalnya, semuanya kelihatan seperti majlis biasa. Tetamu sedang berbual, menikmati hidangan berbuka, dan suasana penuh dengan kemeriahan. Namun tanpa disedari ramai, Sheikh Saddiq sebenarnya sedang merancang sesuatu yang istimewa untuk Bella. Menurut beberapa perkongsian yang tular di media sosial, Sheikh Saddiq dilihat duduk mencangkung dan bersembunyi di belakang sebuah kerusi, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk muncul. Momen itu membuatkan ramai yang berada di situ tertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang berlaku. Tidak lama kemudian, Sheikh Saddiq bangun dan melangkah perlahan ke arah Bella dengan membawa sejambak bunga di tangannya. Langkahnya kelihatan penuh berhati-hati, namun jelas menggambarkan satu niat yang sangat manis. Apabila Bella menyedari kehadiran Sheikh Saddiq di hadapannya, dia kelihatan terkejut seketika. Namun reaksi itu segera berubah menjadi senyuman yang sangat gembira apabila menerima bunga yang diberikan. Momen tersebut benar-benar mencuri perhatian ramai kerana jelas terpancar rasa sayang dan keikhlasan di wajah kedua-duanya. Ramai yang menyatakan bahawa dari riak wajah mereka, kelihatan satu hubungan yang sangat rapat dan penuh kehangatan. Video dan gambar dari kejutan tersebut kemudiannya mula tersebar di media sosial dan menjadi perbualan hangat dalam kalangan peminat. Terutamanya peminat setiap pasangan ini yang sering dikenali sebagai Bes, yang dilihat sangat teruja dengan perkembangan tersebut. Ramai daripada mereka meluahkan rasa gembira melihat kemesraan antara Sheikh Saddiq dan Bella. Malah ada yang mengatakan bahawa momen kejutan itu kelihatan sangat ikhlas dan romantik. Tidak sedikit juga yang mula berharap agar hubungan mereka berdua akan melangkah ke fasa yang lebih serius pada masa hadapan. Dalam ruangan komen, ramai peminat menyatakan harapan agar suatu hari nanti mereka dapat melihat pasangan ini melangkah bersama ke jenjang pelamin. Apapun, kejutan kecil yang berlaku di majlis berbuka puasa itu jelas telah mencuri hati ramai. Kadangkala, momen yang paling sederhana mampu meninggalkan kenangan yang paling manis. Dan bagi para peminat, detik tersebut mungkin menjadi salah satu momen yang paling diingati antara Sheikh Saddiq dan Bella Astila. Ya, sebab apa tadi kita datang ke sini madam, datang ke dia sama. Saya takut dia nampak bunga dia, saya simpan kat dalam.